Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Nur Solehah binti Nur Azam dari PIM 5. InsyaAllah, hari ini saya akan membincangkan mengenai kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Bukan itu sahaja, saya juga akan menelusuri dan mendalami setiap peristiwa penting yang berlaku semasa pemerintahannya. Terdapat dua objektif utama. Yang pertama, saya akan menganalisis peristiwa-peristiwa penting dalam kepimpinan dan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Seterusnya, saya akan membincangkan dan menganalisis era kegemilangan pemerintahannya, sumbangan beliau terhadap umat Islam serta cabaran yang dihadapi, termasuklah fitnah dan juga huru-hara yang berlaku. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana kepimpinan Abu Bakar menjadi asas kepada kestabilan negara Islam yang baru sahaja terbentuk, pengukuhan sistem khilafah dan pemeliharaan agama Islam. Sebelum menelusuri peristiwa-peristiwa tersebut, adalah penting untuk kita memahami maksud khalifah itu sendiri. Khalifah ini bermaksud pengganti ataupun kita kata wakil yang merujuk kepada pemimpin yang bakal menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam urusan pentadbiran negara Islam. Sistem khalifah pula berasaskan sistem syura, keadilan dan tanggungjawab moral dan kepatuhan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, setiap keputusan khalifah mesti berlandaskan prinsip-prinsip ini bagi memastikan kesatuan, kestabilan dan keberkesanan pemerintahan. Latar belakang Abu Bakar. Abu Bakar ini dinamakan sebagai Abdullah bin Abi Quhafah dan beliau termasuk antara lelaki pertama yang memeluk Islam terawal dan sentiasa menemani Nabi Muhammad SAW dalam setiap perjuangannya. Seterusnya, beliau digelar As-Siddiq kerana sentiasa membenarkan kenyataan Nabi Muhammad SAW, termasuklah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang diragui oleh ramai. Selain itu, hubungan rapat beliau dengan Nabi Muhammad SAW menonjolkan kepercayaan para sahabat terhadap integriti, ketenangan dan keimanan beliau dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, Abu Bakar ditugaskan menjadi imam untuk solat bagi menggantikan beliau. Peristiwa ini menandakan kedudukan Abu Bakar dalam kepimpinan umat dan menjadi asas bagi pemilihan beliau sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dengan latar belakang ini, Abu Bakar telah bersedia secara sepenuhnya dari segala aspek mahupun moral, sosial, rohani dan intelektual untuk memimpin umat Islam pada masa yang kritikal selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Krisis kepimpinan selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Selepas kewafatan Nabi SAW, berlakunya perbincangan di Saqifah Bani Sa'adah antara golongan Ansar dan Muhajirin. Golongan Ansar ini mencadangkan agar pemimpin dipilih daripada kalangan mereka kerana peranan mereka dalam menjaga keamanan dan kestabilan Madinah. Sementara itu, golongan Muhajirin berpandangan kepimpinan wajar berada dalam kalangan Quraisy kerana pengaruh mereka meliputi seluruh Jazirah Arab. Dalam keadaan yang tegang ini, Abu Bakar menunjukkan kebijaksanaan dengan menenangkan suasana dan memastikan perbincangan berjalan dengan lancar. Walaupun beliau mencadangkan tokoh lain sebagai pilihan sementara, ketenangan dan kebijaksanaan beliau memudahkan sahabat bersatu. Umar Al-Khattab segera membai'ah Abu Bakar, diikuti dengan sahabat lain dan bai'ah umum kemudian dilakukan di Masjid Nabawi. Keputusan ini menegaskan bahawa pemilihan khalifah berlaku melalui penerimaan majoriti, pertimbangan rasional dan keutamaan kesatuan umat di atas perbezaan kabilah. Kejayaan ini
Kejayaan ini memastikan kelangsungan sistem khalifah dengan tanpa menimbulkan perpecahan dalaman serta mengekalkan kestabilan politik dan sosial pada awal pemerintahan Abu Bakar. Baik, setelah kita menelusuri peristiwa pemilihan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, seterusnya mari kita lihat kepada analisis tindakan Abu Bakar As-Siddiq dalam konteks krisis kepimpinan ini. Tindakan Abu Bakar menenangkan suasana di Sakifah Bani Sa'adah bukan sekadar keputusan spontan, tetapi langkah strategik untuk menjamin kesatuan umat Islam dan kestabilan institusi khalifah. Sekiranya beliau memilih untuk mengutamakan golongan tertentu ataupun bertindak terburu-buru, kemungkinan risiko besar mungkin berlaku. Pertama, perpecahan antara Ansar dan Muhajirin boleh melemahkan autoriti khalifah, menimbulkan ketidakpastian politik dan memburukkan keadaan sosial di Madinah. Kedua, kestabilan ini boleh memberi ruang kepada pihak luar untuk mempengaruhi agar negara Islam yang baru terbentuk. Dalam konteks ini, kepimpinan Abu Bakar menunjukkan keterangan, kebijaksanaan dan kemampuan menilai situasi dengan teliti. Beliau mengutamakan penerimaan majoriti, menekankan maslahat kolektif dan memastikan keputusan dibuat secara adil tanpa mengira kedudukan kabilah atau pengaruh individu. Tindakan ini menetapkan presiden penting bagi pemilihan khalifah selepasnya, di mana kepimpinan berkesan adalah gabungan antara pertimbangan rasional, prinsip keadilan dan kepekaan terhadap kepentingan umat secara keseluruhan. Jika kita lihat dengan lebih mendalam, langkah Abu Bakar juga mengajar bahawa seorang pemimpin ini haruslah mengimbangi keperluan politik dengan prinsip moral, memastikan bahawa semua keputusan dibuat bukan sekadar ingin menyelesaikan masalah, tetapi juga ingin membina asas kestabilan jangka panjang bagi negara Islam dan masyarakatnya. Perang Riddah dan penyatuan umat Islam. Tidak lama selepas itu, beberapa kabilah Arab keluar daripada Islam, menolak zakat dan sebahagian mengikuti Nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Keadaan ini menimbulkan ancaman serius terhadap kewujudan negara Islam dan kesatuan umat. Abu Bakar bertindak tegas dengan mengarahkan tentera Islam memerangi golongan murtad. Tindakan ini memastikan bahawa asas ekonomi dan sosial Islam, khususnya pelaksanaan zakat, terus dipatuhi. Di samping itu, langkah ini memperkukuhkan kesatuan wilayah dan memulihkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan khalifah. Baik, seterusnya marilah kita teliti dan analisis tindakan Abu Bakar dalam Perang Riddah. Tindakan Abu Bakar memerangi golongan murtad bukan sahaja peperangan fizikal, tetapi strategi menyeluruh untuk menegakkan kesatuan dan keberkesanan sistem khalifah. Sekiranya beliau kompromi, kemungkinan risiko besar akan berlaku. Autoriti khalifah pusat boleh terjejas, rakyat mungkin boleh hilang keyakinan terhadap kepimpinan, dan zakat yang menjadi sumber pentadbiran dan kestabilan tentera mungkin juga tidak akan diterima. Keputusan Abu Bakar menunjukkan bahawa seorang pemimpin perlu bertindak berani demi maslahat umat, walaupun menghadapi risiko yang sangat besar. Kejayaan beliau memastikan autoriti pusat kekal, rakyat yakin kepada struktur pentadbiran dan institusi khalifah tetap dihormati. Selain itu, tindakan ini menegaskan bahawa kepimpinan berkesan mengutamakan prinsip moral dan kolektif, bukan kepentingan individu ataupun kumpulan semata-mata. Beliau berjaya mengurus tentera yang ragu-ragu, yang tiada pendirian, dengan mengukuhkan semangat mereka dan memastikan tindakan mereka selaras dengan syariat. Strategi ini bukan sahaja menyelesaikan masalah semasa, tetapi menetapkan presiden kepimpinan untuk khalifah selepasnya, bahawa keberanian, keadilan dan tanggungjawab moral adalah asas kepimpinan yang berkesan. Pengumpulan Al-Quran. Perang Yamamah menyebabkan ramai penghafaz Al-Quran syahid, menimbulkan kebimbangan kepada para penduduk bahawa sebenarnya adakah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu benar mahupun tidak.
Menyedari risiko ini, Abu Bakar mengambil keputusan penting untuk mengumpulkan Al-Quran secara sistematik. Beliau melantik Zaid bin Sabit sebagai ketua bagi mengumpul semua ayat yang masih dihafal oleh para penghafaz, dan proses ini melibatkan pengesahan dan peperiksaan rapi bagi memastikan tiada kesilapan maupun kehilangan bagi ayat tersebut. Langkah ini bukan sahaja menyelesaikan masalah pada masa itu, tetapi juga memastikan generasi akan datang menerima wahyu yang lengkap dan tepat sebagai panduan ibadah dan kehidupan. Baik, seterusnya kita akan menganalisis tindakan Abu Bakar dalam konteks pengumpulan Al-Quran. Langkah Abu Bakar melantik Zaid bin Sabit seperti yang saya terangkan tadi untuk mengumpulkan Al-Quran secara sistematik menunjukkan kepimpinan berwawasan jauh ke hadapan. Risiko sekiranya langkah ini tidak diambil akan berlakunya, kita kata, kehilangan wahyu Allah secara berperingkat. Generasi akan datang menghadapi kekeliruan dalam ibadah dan hukum, dan pendidikan agama juga akan berhenti dan terganggu. Dalam konteks ini, tindakan Abu Bakar menekankan tanggungjawab moral pemimpin terhadap umat dan generasi akan datang. Beliau memastikan setiap ayat itu diperiksa dengan teliti, disusun mengikut surah dan dikumpul dalam bentuk fizikal yang boleh diwarisi. Langkah ini bukan sahaja menyelesaikan isu semasa, tetapi juga menjamin kesinambungan warisan agama Islam, membina asas kukuh bagi pengajaran dan ibadah bagi generasi seterusnya. Selain itu, tindakan ini menonjolkan kepimpinan yang menyeimbangkan kepraktisan dengan prinsip moral. Abu Bakar bukan sekadar mengambil tindakan segera, tetapi membuat keputusan yang mempertimbangkan kesan jangka panjang, menunjukkan bahawa kepimpinan berkesan adalah gabungan antara keberanian membuat keputusan, kritikal kebijaksanaan merancang strategik dan kesedaran terhadap tanggungjawab moral. Era kegemilangan dan pemerintahan. Era pemerintahan Abu Bakar walaupun singkat tempohnya, tetapi beliau dapat dianggap sebagai permulaan kegemilangan sistem Khalifah Islam. Beliau berjaya menstabilkan negara Islam yang baru sahaja terbentuk dengan menumpukan kepada kestabilan politik, sosial dan ekonomi. Beliau memastikan pentadbiran wilayah berjalan dengan lancar melalui pelantikan pemimpin yang adil serta memastikan rakyat menerima hak mereka tanpa sebarang penyalahgunaan kuasa. Di samping itu, keamanan yang terjamin membolehkan masyarakat Islam menumpukan perhatian kepada pembangunan rohani dan pendidikan. Aktiviti dakwah terus berkembang pesat manakala pentadbiran zakat dan pengurusan sumber negara dijalankan dengan sistematik. Dengan langkah ini, Abu Bakar menegaskan bahawa kepimpinan yang efektif bukan sahaja menyelesaikan krisis, tetapi juga membina struktur berdaya tahan untuk masa depan. Era ini juga memperlihatkan kepimpinan yang berasaskan prinsip moral dan keimanan. Beliau bukan sahaja bertindak berdasarkan strategi politik, tetapi memastikan setiap keputusan itu selaras dengan hukum Islam, menegaskan bahawa kestabilan negara dan pemeliharaan agama berjalan dengan seiring. Kejayaan ini menjadi asas kepada khalifah selepas beliau untuk terus memperkukuhkan sistem khalifah dan memperluaskan pengaruh Islam. Mari pula kita lihat analisis kepimpinan Abu Bakar dalam era kegemilangannya. Walaupun kita katakan tempoh pemerintahannya hanyalah 2 tahun, tetapi Abu Bakar ini berjaya menstabilkan negara Islam melalui pentadbiran yang cekap, pelantikan pemimpin setempat yang adil dan penguatkuasaan undang-undang syariah. Sekiranya beliau ini kita katakan tidak tegas ataupun lambat bertindak, risiko berlakunya konflik dalaman dan ketidakadilan pentadbiran sangat tinggi yang membolehkan rakyat kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan dan kestabilan negara tergugat. Sumbangan dan keunggulan kepimpinan. Keunggulan kepimpinan Abu Bakar dapat dilihat melalui beberapa aspek yang saling berkait. Beliau menyatukan umat Islam selepas krisis kepimpinan dan juga Perang Reddah, memastikan sistem khalifah ini terus kekal kukuh. Tindakan beliau mengumpulkan Al-Quran secara sistematik menandakan kepedulian terhadap kesinambungan agama, manakala pengukuhan pentadbiran dan kestabilan wilayah memperlihatkan kebijaksanaan yang strategik.
Beliau juga menunjukkan bahawa seorang pemimpin perlu mempunyai visi jangka panjang, mampu merancang tindakan demi tindakan yang ingin dilakukan demi negara dan juga rakyatnya, dan tidak sekadar bertindak secara reaktif. Keberanian menghadapi cabaran, ketegasan dan membuat keputusan serta keimanan yang teguh menjadi ciri-ciri utama yang membolehkan kepimpinan beliau diiktiraf sebagai model kepada generasi akan datang. Setiap tindakan Abu Bakar menekankan bahawa kepimpinan bukan sahaja mengenai kuasa semata-mata, tetapi juga mengenai erti tanggungjawab, moral dan kesejahteraan umat, yang kesemuanya menjadikan era pemerintahan beliau sebagai permulaan kegemilangan Khulafa ar-Rashidin. Fitnah dan huru-hara. Selain cabaran biasa, Abu Bakar menghadapi pelbagai fitnah dan tumahan terhadap beliau. Antaranya menghadapi fitnah Nabi palsu, selain itu menghadapi penolakan zakat dan juga beberapa kumpulan Arab yang lain. Beliau menanganinya dengan penuh ketegasan dan bijaksana. Strateginya tepat serta memastikan keamanan, kesatuan dan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan tetap dipelihara. Tindakan beliau menunjukkan bahawa kepimpinan yang berkesan memerlukan keseimbangan antara keadilan, keberanian dan kebijaksanaan moral serta kesediaan untuk menghadapi risiko demi maslahat umat Islam. Bukan itu sahaja, saya tidak bergantung sepenuhnya kepada sumber-sumber rujukan, malah saya juga telah mengambil inisiatif dengan menemui beberapa orang di sekeliling saya untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengemukakan satu soalan. Ini berdasarkan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama. Jadi apakah ibrah ataupun pengajaran yang Ustaz boleh terapkan dalam kehidupan dalam Ustaz? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti mana kita tahu bahawa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan pengganti Rasulullah yang pertama. Beliau juga seorang, kita kata, sahabat, bukan seorang sahabat, bahkan bapa mertua Rasulullah kan. Rasulullah berkahwin dengan anak endanya, iaitu siapa dia? Siti Aisyah. Jadi selepas daripada kewafatan Rasulullah, sebagaimana kita tahu bahawa umat Islam berada dalam keadaan yang agak kritikal ke. Jadi di mana timbulnya, kita kata, dalam kalangan sahabat masa itu di Madinah dan kalangan Ansar, Muhajirin, macam ada, kita kata, konflik lah nak latih siapa pengganti Rasulullah, sebab Rasulullah tak beritahu. Ada, jadi dalam keadaan macam tu, berdasarkan kepada apa benda ni, kita kata lihat pada tengok macam petunjuk ketika mana akhir-akhir Rasulullah itu sahabat yang banyak menggantikan Rasulullah, terutamanya jadi imam ketika solat adalah siapa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar. Daripada situlah maknanya dikira orang yang hampir Rasulullah, dan Rasulullah banyak, kita kata, macam walaupun dia tak beritahu dia lantik, tapi banyak ambil peranan Rasulullah. Jadi daripada situlah sahabat maknanya lebih mengutamakan Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika mana pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menghadapi, kita kata, keadaan yang kritikal dalam dunia Islam ini. Ada golongan yang, kita kata, yang mengaku sebagai Nabi palsu, yang keluar zakat, yang tidak nak keluar zakat, ada kumpulan riddah. Jadi ini, kita kata, memberi satu tekanan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni sebagai seorang yang tenang, lembut, tetapi walaupun dalam kelembutan tu ada ketegasannya, dia dapat mengawal iklim dunia Islam pada masa itu, walaupun tidak berkembang lagi lah, dapat diatasi pelbagai dugaan daripada golongan riddah, golongan yang
adanya Nabi palsu dan yang enggan kerosakan. Dan itulah yang dapat kita ambil ibrah dalam kehidupan kita. Kena tabah, tidak boleh cepat melatah. Okey, kena apa benda ni, ambil pendapat ramai, tidak boleh ikut kepala sendiri. Okey, buat benda secara syura, semua pakar untuk nak membina kekuatan sesuatu institusi lah. Apa juga institusi sebagai orang kerja. Ada dalam konteks keluarga lah, tapi ini kita tengok dalam konteks sebuah institusi dan organisasi. Sekian sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan diri, saya Nur Solihah binti Nur Azam dari unit PIM 5. Baik, insyaAllah hari ini saya akan menemu ramah seorang daripada sahabat saya iaitu Nur Zahra Sofia. Bagi Zahra perkenalkan diri sedikit. Nama diberi Nur Zahra Sofia binti Nur Azmi. Saya adalah pelajar lepasan STAM 2025 dan sahabat Nur Solihah binti Nur Azam. Baik, terima kasih Cik Zahra atas pengenalan. Baik, soalan yang pertama yang ingin ditujukan iaitu pada pendapat Cik, siapakah sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq ini dalam sejarah Islam? Pada pandangan saya, Abu Bakar As-Siddiq ni bukanlah sekadar khalifah pertama dalam sejarah Islam, tetapi beliau ialah individu yang mana menjadi penyambung kesinambungan perjuangan Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Bayangkanlah kalau ketika itu umat Islam bukan berada dalam situasi yang tenang. Mereka baru sahaja kehilangan seorang tokoh utama Islam yang sangat mereka cintai, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ada yang sampai terlalu sedih, tak dapat menerima kenyataan bahawa Nabi Muhammad SAW telah tiada. Dalam keadaan itulah Abu Bakar As-Siddiq ni dia tampil menenangkan umat Islam pada ketika itu. Ucapan yang dikatakan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni berbentuk bahawa sesiapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Okey, daripada ucapan itulah sebenarnya ia bukanlah sekadar ucapan dan kata-kata sahaja, tetapi ia merupakan ucapan dalam bentuk penegasan tentang akidah. Sebenarnya kita ni masuk Islam sebabkan Nabi Muhammad ataupun disebabkan kita mencintai Allah, disebabkan Allah sendiri. Selain itu, beliau Saidina Abu Bakar ni juga merupakan sahabat yang mana sangat rapat dengan Rasulullah SAW. Dia jugalah sahabat yang orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang lain tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada ketika itu. Dia membenarkan. Disebabkan itulah dia digelar sebagai As-Siddiq, orang yang membenarkan segala apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan mempercayai kata-kata baginda. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni juga dia merupakan sahabat yang menemani Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Tak kisahlah hijrah ke Madinah ataupun ketika perang mana pun, dia pasti akan menyertainya. Dan Saidina Abu Bakar ni juga merupakan orang pertama, lelaki pertama yang masuk Islam, ketika mana sahabat-sahabat yang lain belum lagi masuk Islam. Ketika itu banyaknya kegiatan jahiliah, tetapi Saidina Abu Bakar memilih untuk masuk Islam, untuk berjuang dan menegakkan agama Allah. Walaupun ketika itu umat Islam boleh dikira pakai jari sahaja berapa bilangan dia. Oleh itu, bagi saya lah, dalam sejarah Islam, Abu Bakar ni bukanlah sekadar simbol kestabilan, tetapi dia merupakan pemimpin yang berwibawa, yang penuh dengan hikmah yang kita boleh dapat ambil untuk zaman sekarang. Bayangkan banyaknya perjuangan Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dalam mempertahankan Islam dan menyebarluaskan Islam hingga sampai ke negara kita, Malaysia, tak kisahlah dekat Eropah sana pun berlambak umat Islam. Jadi disebabkan itu, saya rasa peranan beliau ni bukanlah kecil, tetapi peranan yang menentukan, yang sangat menentukan hala tuju umat Islam selepas itu.
Itu Masya saja daripada saya. Allah, penerangan yang sangat-sangat jelas dan mantap daripada Cik Zahra sebentar tadi. Dan baik Cik Zahra, seterusnya kita beralih kepada soalan yang terakhir. Pada pendapat Cik Zahra, apakah sebenarnya nilai kepimpinan yang ada dalam diri Saidina Abu Bakar Siddiq yang kita kata boleh jadikan ibrah ataupun teladan pada pemimpin zaman sekarang? Okay. Antara nilai yang paling ketara yang saya dapat lihat daripada kepimpinan Saidina Abu Bakar Siddiq ni adalah beliau ni sangat tegas dalam mempertahankan prinsip dan mempertahankan Islam. Sebab apa? Sebab even Abu Bakar Siddiq ni dikenali sebagai seorang yang sangat lembut, mudah menceriakan suasana, namun apabila melibatkan soal agama dan kebenaran, beliau ni adalah salah seorang sahabat Nabi yang sangat tegas dalam mempertahankan Islam. Yang kedua pula, nilai yang kedua yang saya dapat lihat daripada Saidina Abu Bakar ni adalah nilai keikhlasan dan juga kesederhanaan. Sebab apa? Sebab beliau ni tidak pernah meminta jawatan apa pun dalam kelompok ataupun sistem umat Islam. Dan yang kedua pula yang saya dapat lihat dalam diri Saidina Abu Bakar berdasarkan sirah-sirah beliau yang terdahulu adalah nilai keikhlasan dan kesederhanaan. Sebab apa? Sebab beliau ni walaupun beliau kaya macam mana pun, beliau ni tidak pernah beliau ni takkan pernah lupa untuk menginfakkan harta dia ke jalan Allah, iaitu menginfakkan harta dan mensedekahkan harta beliau untuk peperangan umat Islam dan juga untuk kaum yang fakir dan miskin. Okay. Masya Allah. Beliau juga Masya Allah, penjelasan yang sangat-sangat jelas dan juga mantap daripada Cik Zahra Sofia. Dengan berakhirnya soalan terakhir tadi, berakhirlah sesi temu ramah dan temu duga kita pada hari ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Zahra kerana sudi menemu ramah saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, dapatlah kita fahami bahawa kepimpinan Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini bukanlah sekadar satu tempoh pemerintahan yang biasa, tetapi merupakan fasa yang sangat kritikal dalam sejarah Islam. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, umat Islam berada dalam keadaan yang amat mencabar, di mana kita kata berlakunya perpecahan, munculnya golongan murtad, nabi palsu serta keengganan membayar zakat. Namun, dalam keadaan genting itu, Saidina Abu Bakar tampil dengan ketegasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Peristiwa seperti Perang Riddah membuktikan bahawa beliau seorang pemimpin yang sangat tegas dalam mempertahankan akidah dan kesatuan umat. Ketegasan beliau bukan kerana keras hati tetapi kerana prinsip demi umat Islam. Beliau memahami bahawa jika dibiarkan, walaupun sedikit kerosakan berlaku dalam asas agama, ia akan memberikan kesan yang besar kepada generasi yang akan datang. Dan di sinilah kita dapat melihat kebijaksanaan dan pandangan jauhnya sebagai khalifah pertama. Selain itu, usaha beliau mengumpulkan dan membukukan Al-Quran merupakan satu sumbangan yang sangat besar kepada umat Islam sehingga ke hari ini. Jika kerana tidak keprihatinan dan tindakan awal beliau, kemungkinan kita tidak akan dapat membaca Al-Quran dalam bentuk yang tersusun seperti sekarang. Ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin bukan sahaja perlu memikirkan masalah semasa, tetapi juga merancang demi masa depan umat. Era pemerintahan beliau juga memperlihatkan kesederhanaan dan kerendahan hati seorang pemimpin. Walaupun memegang jawatan yang tinggi dalam negara Islam, beliau tetap hidup sebagai sederhana dan sentiasa merujuk pada para sahabat sebelum membuat keputusan. Daripada kisah kepimpinan Saidina Abu Bakar As-Siddiq ini, kita boleh mengambil beberapa ibrah dan juga pengajaran penting. Pertama, kita perlu mempunyai prinsip yang teguh dalam mempertahankan kebenaran. Kedua, kita mesti berani membuat keputusan walaupun keputusan itu mungkin sukar ataupun tidak disukai sesetengah pihak. Ketiga, kita perlu sentiasa meletakkan kepentingan agama dan masyarakat
melebihi kepentingan diri sendiri. Sebagai generasi muda, khususnya kita sebagai pelajar, kita boleh mencontohi sifat jujur, amanah dan keberanian beliau dalam kehidupan seharian, sama ada dalam pelajaran, organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Dan sifat kepimpinan inilah yang kita perlu bina dalam sanubari hati kita. Akhir kata, semoga kisah dan kepimpinan Saidina Abu Bakar Siddiq ini bukan sekadar menjadi sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi yang kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.